Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada kali ini saya PKS Nik Muhammad Muaz bin Azlan dari Company 15 ingin memberi sedikit perkongsian tentang bersyukur di dalam bulan Ramadan. Ramadan bukan sekadar bulan untuk menahan lapar dan dahaga, tapi bulan untuk membina hati yang bersih dan jiwa yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, "Man la yashkurun nas la yashkurillah." Sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan hadis ini dinilai sebagai hadis yang sahih oleh sebahagian ulama. Hadis ini sangat ringkas, tetapi membawa mesej yang amat besar kepada kita semua selaku umat Islam. Agama Islam mengajar kita untuk bersyukur kepada Allah, tetapi pada masa yang sama Islam juga mendidik kita supaya menghargai manusia, kerana nikmat Allah sering sampai kepada kita melalui perantaraan manusia. Jika kita menerima bantuan manusia tetapi kita tidak menghargai, maka hakikatnya kita belum benar-benar memahami makna syukur kepada Allah. Di bulan Ramadan ni kita menikmati pelbagai nikmat. Ada ibu bapa yang menyediakan sahur untuk kita, kan? Ada pasangan ataupun keluarga yang membantu urusan harian. Ada guru, ustaz, dan rakan sekerja yang memudahkan kehidupan seharian kita. Semua ini adalah nikmat Allah yang disampaikan melalui tangan-tangan manusia. Syukur dalam Islam ni bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi diterjemahkan melalui sikap dan akhlak seseorang itu. Baiklah, sebagai contoh, yang pertama, syukur dengan lisan, iaitu mengucapkan terima kasih ataupun mendoakan kebaikan bagi mereka yang pernah berjasa kepada kita. Yang kedua, syukur dengan hati, iaitu mengiktiraf jasa orang lain dan tidak meremehkan kebaikan yang dilakukan kepada kita. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan, iaitu membalas kebaikan ataupun menjaga hubungan kita sesama manusia, dan tidak menyakiti hati orang yang pernah membantu kita. Jadi bulan Ramadan ni adalah masa yang terbaik untuk kita melatih diri agar menjadi hamba yang bersyukur dan taat kepadanya. Jadi kita boleh mulakan dengan perkara yang mudah seperti ucap terima kasih, ataupun hargai jasa orang lain yang pernah membantu, ataupun pernah mendorong kita ke arah kebaikan. Dan kita ni jangan sesekali memandang kecil kebaikan manusia, kerana orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah ialah orang yang indah akhlaknya terhadap manusia. Jadi semoga Ramadan kali ini menjadikan kita hamba yang kuat beribadah dan sentiasa memperbetulkan akhlak kita supaya menjadi seorang insan yang berguna dan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam bissawab. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.